Guys, barang yang aku order dah sampai. Dah lama gila aku nak beli dan akhirnya aku dapat beli juga. Dan hari ni aku nak buat unboxing. Ini adalah cermin mata Ray-Ban Meta. So kalau korang tahu macam mana rupa dia, macam mana function dia semua kan, jom teman aku unboxing dulu. Jom guys. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kena scam guys. Yelah, beli barang ni mahal. So dia punya packaging okey. Dia letak stiker fragile. Lepas tu dia bungkus dengan bubble wrap. Okay guys, ini betul punya, okay. So guys, sekarang ni jom kita tengok bahagian keliling kotak dulu, okay. Bahagian depan atas ni dia tulis Ray-Ban Meta. Lepas tu dekat bahagian kiri dengan kanan ni dia ada stiker warning, change of mind is not applicable if the seal is broken. Untuk Ray-Ban Meta ni sebenarnya dia hanya jual dekat luar negara je. Dekat Malaysia masih tak ada lagi. Bahagian tepi-tepi macam ni dia ada tulis Wayfarer. Okay guys, so aku dah tak sabar nak buka ni sebenarnya. Excited gila. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so bila korang buka tu dia tulis sini listen, call dan juga live stream. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lawa gila guys. Lawa sangat-sangat. So kat bahagian atas sini dia tulis listen, call dan juga live stream. Lepas tu kat sini dia ada barcode untuk Meta View application. Ini untuk dekat phone punya. Dan ini adalah Ray-Ban Meta punya casing. Dan dia punya cermin mata tu ada kat bahagian dalam lah. Alright, so kita tak tepi dulu. Ni dia punya kotak ni. Dekat sini dia tulis Ray-Ban Meta. Dia memang sangat-sangat simple. Macam ni je dia punya kotak. Okay, simple je. So korang buka macam ni. So kita pergi dekat bahagian kanan dulu lah. Untuk Afdal belah kanan dulu. So belah kanan ni ada kain untuk lap cermin mata tu. Untuk cermin mata korang kalau berhabuk ke kotor ke, korang boleh lap. Dan bahagian kiri ni pula, okey, dia punya tutorial lah untuk korang download dia punya application Meta tu dan macam mana korang nak pairingkan korang punya cermin mata dan juga phone. Dan dia ada juga manual-manual, dia tunjuk macam mana cara nak guna dekat cermin mata tu nanti. Yang ni adalah safety dan juga warranty. Ini adalah casing untuk Ray-Ban. Macam korang tahu lah, Ray-Ban ni kalau dia punya casing memang macam ni punya style kan. Dia punya casing ni adalah warna coklat. Warna coklat leather. Coklat dia memang cantik sangat-sangat. Dekat depan ni dia tulis Ray-Ban. Dan kat sini adalah indikator kalau korang charge ke benda, okay. Dia akan keluar warna dekat sini. Bawah dia ni ada tempat charge, USB Type-C dan juga ini adalah button untuk pairing dia. Tengok kat bahagian dalam kotak ni pula. Ya Allah guys, tak sabarnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu? Bila buka je dia menyala warna hijau. Ini adalah indikator dia semua. Okay guys, kat bahagian dalam tu nampak? Okay, so bila korang buka je dia tulis kat situ Ray-Ban Meta. Dan ini memang leather guys. So bila tutup balik, dia menyala balik. Hai, best gila guys. Aku tak sabar ni. Untuk bahagian depan ni tadi aku cakap ada indikator kan. Indikator apa? Indikator untuk battery life guys. Okay, so kalau warna hijau dekat sini, so maksudnya dia masih full lagi. Kalau dia ada warna-warna kuning sikit, maksudnya dia dah low battery. So kita download dulu application dekat sini. Kita scan dulu Meta AI. Kita biar kat sini jap. First kali kita buka dulu kat bahagian depan ni. Kena pull dulu yang ni. Korang ikut je instruction yang dah tunjuk tadi tu. So kita tarik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dah tertarik. So kita boleh keluarkan dia. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Uish, ketat. Okay, sebab aku dipahamkan dia punya casing ni dia menggunakan magnet. So untuk tarik dia ni memang agak ketat sikit. Itu dia guys, warna cermin mata aku. Warna caramel. Ya Allah, lawa gila. Serius lawa sangat-sangat. Kita buka dulu dia punya plastik ni. Buka yang kiri kanan ni dulu. Okay, kita tengok dulu. Lawa gila lah weh. Serius aku cakap. Memang tak menyesal aku ambil warna caramel ni. So kalau korang ambil warna caramel ni, korang boleh nampak juga dekat bahagian dalam dia tu. Nampak tak? Okay, boleh nampak dekat bahagian dalam dia tu. Lepas tu dengan cermin dia adalah cermin warna coklat. Dekat sini dia tulis Ray-Ban, Ray-Ban P. P tu adalah polarized. Dekat kiri kanan dia ni guys, ada benda bulat ni. Okay, benda bulat ni salah satu dia adalah kamera. Sorry, aku sendiri tak sure belah mana satu dia punya kamera. Nanti kita try. Okay, tak salah aku dia belah kiri dia punya kamera. Tak salah aku lah. Okay, lepas tu apa lagi yang ada dekat keliling dia ni? Nampak ni, bawah dia ni. Ini adalah mikrofon. Atas dia ni
Nampak tak? Ini adalah button untuk korang ambil gambar ataupun video. Ini adalah dia punya speaker. Cermin mata ni ada speaker tau guys. So kiri dengan kanan juga ada speaker. Okay, lepas tu kat sini ada button on off dia. Nampak tak? Ataupun kau nak jadikan cermin mata dia ni cermin mata biasa. So kita set up. Bila kita tekan set up, dia terus keluar ataupun dia detect kita punya Instagram account. Okay, nampak tak tu? Okay, disebabkan aku selalu guna yang ini, so kita guna yang ni lah. Okay, so aku kena tekan belakang dia dulu. Selama 5 saat dia akan bertukar jadi warna biru. So tekan dulu. Okay, dia warna biru dah. Dan tekan ni, kita jumpa cermin mata aku tu pairing. Okay, so sekarang ni kita kena pasang cermin mata. Okay, so jom kita tukar jap. Dan kalau korang tengok sekarang ni, aku pakai spek mata biasa. Aku memang rabun, bukan pakai saja. Bila aku pakai je, dia terus ada bunyi. Nampak ni? Dia terus detect yang korang dah pakai spek mata tu. Dan dia tunjuk cara ni. Kalau aku nak ambil gambar, dia suruh tekan sekali. So kita tekan kat sini. Nampak tak guys? Okay, yang aku tunjuk korang tadi. Kejap. Bila pakai macam ni dengan sunglasses macam ni, nampak handsome guys. Okay, so kita tekan dulu. Dia suruh tekan atas ni untuk ambil gambar. Tekan sekali. Okay, so kita tekan sekali. Dia ada bunyi gambar kamera tu. Kalau untuk recording, aku kena tekan button tu lama sikit. Okay, contohnya macam ni. Okay, so sekarang ni aku tengah record kat dalam bilik aku sambil kat depan ni. Apa yang bestnya untuk Ray-Ban ni, sebenarnya dia boleh play lagu. Serius, aku tiba-tiba korang yang tak ada earphone tu, korang boleh dengar lagu dekat korang punya spek mata. Okay, so sekarang ni guys, aku punya mata dia tengah play lagu daripada Spotify. Okay, so kalau aku nak kuatkan volume ataupun nak kecilkan volume, aku just swipe kat bahagian tepi ni je. Okay, macam ni dia slow. So kalau macam ni dia kuat. Canggih gila guys. Serius aku cakap, memang canggih gila. Untuk pause lagu, aku just tap sekali. Aku dah settle dah dia punya tutorial semua tu. Cara ambil gambar, cara ambil video, nak stop video, lepas tu macam mana nak kuatkan volume lagu, ataupun slowkan lagu, ataupun pause, ataupun play balik. Okay, so dah settle. So salah satu apa yang best juga cermin mata ni guys, dia boleh bagi voice command. Okay, so korang tak perlu nak tekan-tekan macam tadi kan, nak tekan-tekan gambar semua tu, kerana tangan kotor ke, tak perlu. Korang boleh bagi instruction melalui voice command. Apa yang korang nak instruct dia tu, korang kena start dengan cakap Hey Meta. Hari ni aku just buat unboxing dulu. Okay, sambil tu aku tunjuk korang apa kelebihan-kelebihan dia. Tapi maybe untuk next video aku akan share korang apa yang betul-betul dia punya yang best tu. Okay guys, ini adalah gambar yang dia ambil tadi tu. Nampak tak? Aku share kat sebelah ni kan. Ini adalah hasil gambar dia. Dan juga sebelah ni adalah video. Part ni dah settle. So korang tengok sendiri macam mana. Okay ke tak? Macam ni aku ambil adalah saiz 53. So 53 ni adalah saiz yang besar. Dan aku beli saiz 53 ni pun kawan aku Faiz yang suggest untuk ambil saiz 53. Sebab dia kata kalau saiz 50 semua tu dia agak kecil. Dan maybe sesuai untuk orang yang muka kecil, ataupun lebih sesuai pada perempuan. Sebab perempuan kan muka kecil-kecil sikit kan. So far memang okay je. Okay, okey sangat-sangat. Dan mesti korang tanya-tanya kan, Odi, kau dah lah rabun, so macam mana kau nak tengok guna cermin mata Ray-Ban Meta ni? So guys, bagi siapa yang dekat luar sana macam aku, okay, yang pakai spek mata yang rabun, so apa yang aku nak buat sebenarnya, aku nak pergi tukar cermin dia ni kepada cermin yang ada power. Okay, dan aku plan sebenarnya aku nak buat transition punya cermin. Bila macam dekat bahagian dalam building, dia akan warna macam biasa, warna sekarang ni. Tapi bila dekat bahagian panas, dia akan bertukar jadi warna hitam ke coklat ke. Okay, so yang tu aku tengah plan nak buat. So korang follow rapat aku dekat Instastory. Kalau aku berjaya buat, aku akan post dekat Instastory dulu. Okay, follow aku dekat Instagram IMOD_. So yang ni sebenarnya Ray-Ban yang aku beli ni adalah Ray-Ban Wayfarer. Dan guys, sebenarnya aku memang adalah fan untuk Ray-Ban. So sekarang ni kalau korang tengok yang ni pun, aku tengah pakai Ray-Ban punya. Okay, nampak tu? Ni adalah Ray-Ban punya. Dan sebelum ni pun aku ada Wayfarer punya Ray-Ban. Aku ada dua, satu lagi tu tak mana aku letak. Ini adalah cermin yang selalu aku pakai dulu. Tapi korang tengok ni, dia dah sengit guys. Dia dah kepak. Nampak dia dah terkepak. Okay, ini adalah cermin mata aku dulu. Dan guys, untuk warna dia ni, kalau korang tengok sebenarnya adalah shiny. Ini adalah jenis berkilat. Yang ni pun jenis berkilat. So jenis berkilat ni, apa dia punya kekurangan yang aku pernah pakai sebelum ni, kalau korang buat aktiviti sukan dan muka korang agak berpeluh,
Dan korang punya cermata tu nanti lama-lama dia akan turun macam ni. Daripada terletak macam ni, lama-lama dia akan menurun. Okay, menurun sampai kat sini. So bila lari tu kadang jenuh lah nak kena buat tangan macam ni. Okay, so apa yang aku jumpa solution dia, ada orang suggest dia suruh pakai stopper dekat bahagian belakang ni. Okay, dia suruh pakai stopper, dia akan selip kat bahagian telinga ni, ataupun dia suruh pakai tali tu. So dua-dua tu aku dah beli dah kat Shopee. Nanti aku akan try juga sama ada berjaya ke tak. Yang ni pun aku ada juga affordable punya Wayfarer. Ni pun favourite aku juga. Ini masih dekat Redang hari tu, aku terjatuh terus patah dua guys. Nampak? Patah dua guys. Untuk yang Ray-Ban Meta ni, dia ada dua jenis warna, warna matte ataupun warna shiny. Kalau shiny yang macam ni lah, berkilat macam ni adalah shiny. So korang boleh pilih sama ada korang nak shiny ke ataupun matte. Matte dia tak berkilat. Bila aku dah buat konten ni, mestilah korang nak tahu extra kan, korang nak tahu dia punya function semua tu kan. So korang jangan segan, jangan silu, korang tinggalkan je dekat ruangan komen. InsyaAllah aku akan try buat review nanti. Okay, cepat-cepat tulis apa benda yang korang nak tahu. Contohnya gambar malam dia ke, ataupun dia punya video malam dia ke, dia punya AI macam mana function untuk apa ke. So korang boleh tinggalkan dekat ruang komen. Nanti aku akan try buat apa benda yang korang nak tu. Okay, dan guys, thank you so much yang layan video aku unboxing simple ni. Aku rasa simple je tapi banyaknya aku berceloteh, okay, membebel. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga video aku yang sebelum ni, video aku buat pasal kamera Fujifilm X106 tu, banyak yang bagi sambutan dekat TikTok dan juga YouTube ni. Terima kasih banyak-banyak guys. So lepas ni of course akan ada banyak lagi konten yang best-best untuk korang. Kebetulan pula kita lagi 2 hari nak menyambut Raya Haji. Aku nak ucapkan korang semua selamat Hari Raya Aidiladha. Enjoy korang punya raya tu. Bagi siapa yang balik kampung, hati-hati balik kampung, pergi dengan balik dengan selamat insyaAllah. Okay, jangan lupa follow aku dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Thread, dekat Twitter semua, supaya korang boleh dapat tengok aku punya daily update kat situ. Okay, so guys, kita jumpa lagi dekat next video. Bye. Assalamualaikum.